Okay, Assalamualaikum guys. Saya di belakang saya ni BMW F10 yang menggunakan electronic absorber. Sekarang absorber ni dah handsome, dah siap. Sebelum ni bocor. Lepas tu kita check parts wear and tear dia pun spin pad semua dah kembang. Tetapi saya bukan nak cerita pasal F10 ni. Saya nak ceritakan pasal model Mercedes W212. Okay, kereta ni sebenarnya mengalami absorber yang lembut dan ada bunyi-bunyian. So owner datang daripada Kelang. So bila dia datang, saya ambil kereta tu, saya tak nak test, saya terus masuk kat tester mesin. Sebab saya nak tahu sebab apa owner komplain dia lembut berbual. So bila masuk dekat tester mesin, you guys boleh nampak kat depan kiri 31, depan kanan 37, belakang kiri 21, belakang kanan 28. So bacaan yang terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi tu memang rasa tak sedap lah. Jadi kita ambil sedikit masa. Kita okay, common issue untuk W212 ni selalu masalah sagat. Okay. Jadi kami ambil sedikit masa untuk kita refurbishkan kepada 40% stiffer untuk kita balancekan dan kita nak kurangkan masalah sagat. Sebab W212 ni memang dia berbuai dan sagat. Jadi selepas siap, sebelum kami pasang, kami tekan dulu absorber yang dah siap. So dekat sini guys boleh nampak memang agak keras tetapi tidak menghilangkan comfort guys. Jadi setelah semuanya dah siap, kami dah test, barulah kami mulakan proses pemasangan. Bila dah pasang tu, saya tak sabar untuk test W212 ni. Jadi bila test tu, saya rasa dapat rasakan dia stable, dia selalu dekat bumper, tak sagat. And then untuk confidentkan lagi, saya bawa owner owner dia kata memang terlalu berbeza. Jadi bila dah siap apa semua, untuk confirmkan lagi absorber ni bagus, kita masuk dekat tester mesin. So bila masuk tester mesin, you guys boleh nampak depan kiri 13, depan kanan 15, belakang kiri 14, belakang kanan 15. So bacaannya di bawah 20, barulah absorber tu jadi absorb dengan baik. So itulah dia cerita untuk Mercedes W212. So kat luar sana you guys yang pakai W212, tuan-tuan dan puan-puan semua, ada masalah sagat, saya tahu. Cara dia senang je nak ceritakan you guys. Tuan-tuan kena roger saya. Cara dia, tuan-tuan kena masuk dekat link bio saya ataupun nombor yang terlepas pada sini sama dengan link bio saya. Roger saya direct, insyaAllah saya ceritakan. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. Dan saya mendoakan you guys yang menonton video ni, semoga dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki, insyaAllah. Okay, jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting, kekalkan original absorber. Bye bye. Assalamualaikum.